view yang macam ini, dapat pula hirup lontong. Cukup hari ni kita dah sarapan di Ipoh, tepi Sungai Kinta, dekat Yip Fung ataupun Super Kinta, Memory Lane. Ini baru Perak, lemang. Pagi-pagi makan lemang. Nasi impit kuah kacang Perak je ada koma. Lontong. View yang macam ini, dapat pula hirup lontong. Cukup menenangkan dari negeri Perak, koma. Aku makan lontong. Okeylah, aweh-awehnya pun tak ada lekut-lekut sangat. Koma boleh ambil sendiri. Cuma nasi impit dia, aku rasa nasi impit ada biar aku rasa lah. Bawa budak Terengganu datang Perak cari nasi dagang memang tak jumpa lah. Lidahnya dia mau makan soto. Jadi tak weh? Jadi weh. Jadi dah? Tak. Mantap. Tapi ayo teh tarik ni manis berbenung. Manis. Asal minum geli ujung ibu jari kaki. Asal minum. Manis. Lemang ini kali raya awal koma. Lembut, tak ada kerak. Ini aku suka. Rasanya pun ada manis-manis lemang lah. Lemang kena dengan rendang orang Perak. Rendang orang Perak ni dia lain sikit. Bila rasa kurang kena. Mungkin kena makan lemang sampai sebati dengan rendang. Rasa dia lain sikit. Aku cuba. Rupa ni dia macam mesra sikit. Tapi rendang tu tak rasa rendang Perak lah. Mungkin sebab bini dia bukan orang Perak. Mungkin tadi teh dia manis sangat. Jadi aku minta dia tambah teh sikit biar kau. Baru Perak kau. Okey, alhamdulillah dia kurang manis sikit lah. Makan puas. View pun syok lah kalau makan view rupa ini. Kau mau tepi sungai. Sekarang nak tengok berapa ringgit kena bayar. Ada QR sini.